Hasrat sepasang kekasih untuk bermadu asmara di hujung minggu tidak kesampaian apabila mereka dicekup penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ di sebuah hotel tengah malam semalam. Menurut JAINJ, lelaki yang juga suami orang sanggup menempuh perjalanan lebih 100 km dari negeri asal mereka dengan alasan kononnya mahu menghadiri kursus kerja di Batu Pahat. Lelaki berusia lingkungan 50-an bekerja sebagai pegawai kerajaan itu ditahan bersama pasangannya, seorang janda muda yang bekerja di syarikat swasta sekitar jam 12:30 malam. Siasatan mendapati mereka sudah lama menjalin hubungan tanpa pengetahuan isteri lelaki berkenaan dan pandai menyembunyikan rahsia perhubungan mereka. Ketika ditanya mengapa memilih Batu Pahat, lelaki itu memberi alasan kononnya tertarik dengan makanan di negeri itu. Pasangan tersebut kini disiasat mengikut Seksyen 27 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997 kerana disyaki melakukan perbuatan haluan.